Datang Cameron Highland, wajib cuba. Hari ni Abela nak cuba sendiri mango cheesecake yang tengah viral di Cameron Highland sekarang. Kat Kia Farm beratur panjang, jadi Abela datang ke cawangan dekat Taman Setia. Okay, belakang ni kedai tengah baru je viral di Cameron Highland belakang ni. Betul ke mango? Akak jual apa kak? Cheesecake. Cheesecake yang viral, yang baru viral dekat Kia Farm kan? Ya betul. Tapi kedai dia sekarang dekat Dekat Taman Sedia depan KHM tu sebelah Bahulu Berry. ni, sebelah ni Bahulu Berry, itu KHM. Nutella, mango, strawberry coklat, strawberry dengan blueberry. Lepas tu ada Oreo satu lagi. Cara potong dia. Dia dah ready. Cuma kita hias atas tu je lah. Ya, ini Nutella. Akak tahu berapa cm saiz dia? Tak pastilah. Tak pasti. Kita, Sini baru lagi. Baru buka bulan 8 hari tu. Tapi permintaan kek kat Cameron naik mendadak kan? Kan. Jadi dia lembut. Okey, kita nak masuk peti dulu ni. Masuk peti. Kita sejukkan balik. Potong yang mango pula, okey. 5 dah 12 cm. Kita agak-agak je. Agak je. Dia kalau ikutkan 3 bulan. Penuh orang belakang saya. Dia memang kek dah viral, tapi saya nak tengok cara pembuatan dia sebenarnya. Biasanya orang dekat sana jual dah siap kan? Ya. Kia Farm. Dia punya lapisan atas tu flavor ke apa? Ada apa ni, mango sekeping. Mus keping. Lepas tu cheese dengan biskut bawah Dia dia. buat lapisan nipis macam tu. Okay, sekarang kita ambil satu untuk dibuatkan. Setelah kita topping dengan coklat. Okey, Oreo. Dan coklat. Dah star dia. Ni topping dengan sos dia, apa, mango dia. Okay. Ikut tema Cameron lah. Design ni lain sikit. Yang ni banyak lah strawberry dia. 3. Kalau kecil tu 4. Yang bawah tu lain, atas lain. Tu strawberry coklat. Dia sama je dengan macam strawberry, tapi ada coklat. Beza dengan coklat. Dia tak dua-dua, strawberry dengan coklat. Dia bawah dia wangi. Manis, bau manis. Tapi yang ni tak pakai strawberry. Yang ni pakai blueberry je. Beza dengan blueberry sauce. Harga untuk Oreo ni paling murah sekali mango dah 13. Ya, paling murah mango 13. Yang paling tinggi sekali 18 yang strawberry coklat. Okey, inilah cheesecake yang tengah viral dekat Cameron Highlands sekarang ni. Yang paling famous sekali, mango cheesecake dengan strawberry coklat. Okey, Abela dah beli semua ni kek. Abela ambil yang top sale dia. Tapi owner dia bagi tahu makan yang Nutella last sekali sebab coklat ni dia memang overpower. Dia memang overpower. Lekat kuat weh. Bismillahirrahmanirrahim. Mango. Dia kerah. Di atas tu memang mango betul, bukannya sirap. Dia nampak slices mango. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa lemak macam pahu lemak. Aku rasa isi mango, cream cheese. Lemak, susu, cheese sikit, betul mango masam-masam manis. Coklat, strawberry yang kita ambil. Dia ada buah strawberry atas. Ni bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam black forest ni. So chocolatey, dia rasa masam manis, rasa berry. Forest lah, rasa macam black forest. Nutella, dia warna merah mungkin Nutella dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Nutella mousse, dia macam sangat smooth, lembut. Dia macam cream mousse macam tu. Nutella dia chocolatey, rasa hazelnut. Tapi dia tak adalah manis semanis yang ni. Yang ni manis, paling manis. Tapi dalam banyak-banyak ni Abela paling suka yang mango lah. Dapat merasai kesedapan dia punya cheese punya layer dia. Yang coklat ni dah combine dengan Nutella, dah hilang rasa cheese. Yang ni memang hilang terus rasa cheese. Jadi siapa-siapa datang sini, cheesecake dekat EG Cakery, dia ada 2 cawangan dia. Cawangan dia yang pertama yang bawah tu tunjuk tu. Yang tu atas tunjuk KHM, tu KHM, kedai ada bawah tu. Nampak? Bawah tu. So cawangan dia satu lagi dekat Kia Farm, dekat sebelah Kasih Manis. Booth kecil lah. RM13 sahaja harga dia. Antara kek yang termurah di Cameron Highland. Datang Cameron Highland, wajib cuba.